Semula. 8 berapa tadi, Maya? Wah, semua tim hitam lah. Hari tu kita pergi sekali. Ya. Cuma nak pergi makan jap. Saya tim hitam. Wow, sama dengan Pak Lang. Tak ada nak minum air. Kita mana ayat dulu? Tim hitam. Tam. Ha? Siapa punya? Ayah. Ha? Tak lama kan dalam kotak. Ayah. Tak dulu-dulu. Dah dulu-dulu ni. Oh, ni ayah punya. Ayah punya kat sini. Wah, kuah lontong. Mana kan saya? Rendang daging. Dinding. Kuah kacang, sambal tumis, cucuk jagung, nasi impit, kek lapis, suruh, kek lapis, ketupat kacang. Kita orang dah sampai masjid, tapi masjid penuh dan orang masih menunggu nak duduk. So I think we are deciding to balik rumah. Itulah dah terlambat lagi. Ya, memang macam tu lah. Setiap kali raya tu selalu abang ni nak pergi balapan. Saya macam terlupa tau. Kita dah siap ronda masjid. Aduh. Hari Raya. Ambil sejadah yang macam Masuk. yang tu bagi kat belah lelaki. Alun kena bentang yang lumban ada keluar dah tadi. Halo. Ada juga. Lepas tu Alun dapat masuk kat. Ni Kakak Isha. Atuk. Hai. Bagi siapa-siapa ni Ferol. Taklah. Raya. Ni Abang Din. Pendekar. Uyo. Dia buat keras. Uyo. Oh nak nari. Oh pendekar dong. Kita ada kek kelasi mabuk. Kek lumut Mok Chun. Wow. Lepas tu ada rainbow dengan Cadbury. Nama dia lapis India. And then kelasi mabuk. Lepas tu ada kuih-kuih. Tahu tak buat ni semua tak ada. Apa jangan gila. Tak boleh lagi. Tak salah comel lagi. Tak boleh.
Wow. Datuk dengan Datin. Lagi ingat apa ni? QR. Kita nak pergi beraya. Now kita nak pergi beraya rumah jiran-jiran. Hah? Okay, wow. Wow, founder lah. Wow. Founder balik kampung lah. Founder balik kampung lah. Sekarang kita dekat rumah Cik Leha dengan Cik Omar. Kipas. Assalamualaikum. Ini tak nangis lah. Maya Maleha. Sihat ke? Boleh bangun tak? Boleh jalan tak? Tunggu sendu lah. Ayah. Ayah dia ayah. Allah ayah. Tak bawa. Lupa bawa. Baru kena lagi Pamai. Belum. Belum. Aku dengan Zaku ada tunggu hang punya lama. Dia kah? Dia kah? Hang kata keluar, hang tak keluar aku pun. Tunggu hang punya lama. Alright, tak alright. Alright ah. Mana? Apa ni? Aku nak tengok bini hang sama. Kenakan pun. Hang ni. Tak direkodkan lagi. Dah kena marah dengan Maleha. Bye YouTube channel. Bye 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 bye. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Kenal tak? Nak orang lah. Sihat ke? Sihat? Dah. Nak tidak nak lanjut. Sekarang kita rumah kedua, rumah Cik Ma. Pak Cik Ma. Ya. Pak Cik, kenal tak kami ni? Kenal tak? Dia ni lah zaman-zaman kita orang main dulu. Macam orang lama ni rumah Cik Ma. Ni dapur rumah Cik Ma. Weh, ini sedap ni berkubang ni. Kolah weh. Ni dulu toilet kat sini. So Cik Ma suka buka pintu kat sini. Kita orang main kat luar. Lepas tu datang masuk rumah Cik Ma kat sini. Atas ada bilik ke tuan? Ha? No, raya. Raya betul raya. Mana ni? Tak Ambil lah. Air. Air kejap.
Boleh. Ni John. Ada sayur dah ni. Ana. Lagi pada merakan dah. Jaga. Turun. Abang ada apa? Saya dapat mas. Duduk siang. Kilo dah tutup. Senyum sikit. Bye. Yang tahu ni baju ni, color ni. Oh, sama color lah. Oh, macam-macam Matching lah. Matching lah. Oh, macam. Abah pun juga. Alam. Tapi Kak Mak dia bagi baju tak bagi baju tahun ni, bagi telur. Pakai ajar dia ada yang beli lah. Ha? Ada beli tu baru makan sejak lalu. Ha. lapis. Tapi esok yang tahu dengan nasi minyak je. Esok yang tahu. Kami berapa keluarga tak sampai. Memang kata Okey, kita dah pergi 3 rumah. Sekarang kita nak pergi rumah ke-4. Tepi. Ada kereta nak lalu? Hello, B? Ha. Ya. Kita orang nak pergi rumah Manjang. Assalamualaikum. Panjang. Panjang. Selamat Raya Panjang. Min. Ha. Anak ni, anak makcik Saedah. Anak makcik Saedah. Min. Yasmin. Raya sini lah tahun ni. Ha? Tak lagi. Kereta ada dah. Tak jadi. Manjang sihat. Weh, macam kedai lah. Weh, macam kedai lah. Mana kat tengah mana? Mana ada? Oh. Tadi. Gelap je ni. Faham. Baiklah. Tampak betul kan? Ada laksa. Kat rumah Manjang kita makan laksa. Rumah kita pergi rumah Tamai. Lepas tu balik kita mengeluh. Balik pada macam gila naik. Dapat tinggi pula. Tak suruh cek lagi. Dia kata dah lepas raya ni ingat tau. Nak tukar ubat. Dapat ubat. Okay, now kita pergi raya rumah 1, 2, 3, 4, 5 kan? Rumah ke-5. Rumah Cuda. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Pakcik lagi. Raya. Baiklah. Bahaya. Kaya tak ya? Kaya raya? Kaya raya ke? Dia kat rumah ni. Oh, dia tengok video. Ada. Dia video. Dia bela diri dia lah. Mamak duk belah saya mamak. Mani belah dah. Nasi kandang. Kari lah babe, tak kari lah. Come on lah.
tak riak lah. Mana 5? 5 ke lebih? Lebih. Tadi kata aku bakal 3. 5 tu paling kurang lah. Paling kurang. Paling kurang. Sekurang-kurangnya 5. Sembang biasa 5, tak ada 6. Awak buat sendiri ke ni? Tak kan beli. Mana datang? Kola udah-udah. Aku dah tahu. Dia faham cakap. Ida tak main. Tak tahu, orang tahu dia cakap apa. Dia parking kereta memanjang. Sebab malam tu orang budak-budak nak main mengapi semua kan. Dia kata seorang kami kan sampai dia memanjang. Itu biasa. Kalau sebelum tu macam sakit ataupun masalah. Ada masalah ha. Kalau ni baru normal. Dia lagi tak normal. Kau tahu tak aku ada kat situ. Lagi tak normal rumah makcik dia kan. Lagi tak tu tak normal. Dia seorang lah. Ni cumin ha. Dah. Selamat hari raya. Hai. Sekarang kita nak pergi rumah sebelah. Sekarang dah pukul 5.40. Dah tukar baju dah. Sebab ada perlu panas. Sudah mandi, dah tukar baju. Air room. Kita nak pergi rumah sebelah. Rumah kita. Rumah sebelah. Tak ambil gambar lagi tau. Ni bersama ni. Tak boleh. Oh ada geng ah. Maksu lagi ya, bright. Arsyad main dia makan. Ada dua ekor. Anak kena belai juga. Tak belai. Macamnya itu. Tak mau makan. Ni mak dia dah bantu dia dah bagi makan. Sekarang family Zakwan datang beraya dengan kita. Black. Bapa raya Oh, kena lambat lagi. Dah lah, memang balik. Apa ni datang? Belakang sikit. Asyik. Wow, diorang buat ramen lah. Aduh, bau dia harum semerbak. Ni Amim. Ini supervisor. Ini babysitter. Ini babysitter. Ini tolong sibuk. Sebab memang tak. Kita ada ramen party. Woohoo. Apa sangat? Ini akan apa sering dawai. Thank you. Siapa masakkan? Kakak Icha, Mama. Bye. Nak pergi mana ni? Mama cantik duduk elok-elok. Ha? Dia kata. Pergi mana ni? Bang, nak pergi mana ni? London. Mama Lili. KLCC. Selamat Hari Raya Mama Mama Lili. Lili, selamat Hari Raya Mama Lili. Hari ni Hari Raya kedua. Kita nak pergi beraya
beberapa rumah. Lepas tu kita nak pergi rumah Hajat juga, my friend. Nak tengok baby baru. So this is what I wear today. Kita dengan kakak Insyira. Amsyam. Hai. Tingkatan berapa dah? Tingkatan berapa dah? Tingkatan berapa dah? Kata 4. Ada boyfriend tak? Ya ke? Adalah tu. Adalah tu. Orang mana? Orang Selangor tak? Nama. Masak. Okay. Salam. Dah salam. Adik dah salam belum? Afa. Atuk. Tok Wan, sorry. Salam. Salam Tok Wan dulu. Dah. Ara salam Tok Wan. Ara belum salam. Min tak nampak pun? Dah. Mak Raya, makcik. Jumpa lagi. Min cakap kat pakcik nanti pilih kucing. Mak Raya. Bila yang nak berkucing? Kalau orang tak rorak tak. Dekat-dekat pun tak apa. Kita dekat rumah makcik comel. Tapi tadi tak sempat apa record. Kita nak balik rumah sekejap sebab ada saudara abah datang. Kita terus nak pergi rumah Hajat. Sekarang kita dah on the way nak pergi ke rumah Hajat. Tak sabar nak jumpa baby. Cantik tak baju raya kita? Cantik. Macam maroon, macam bergendi sikit. Bergedi. Apa? Kelak Okay, sebenarnya sampai rumah Hajat kan. Ni Hajat. Ni ibu. Ni dompet. Kita orang terus makan. So dah makan mi apa? Mi apa tadi? Mi Jawa. Berapa pinggan lah? Mi Jawa. Seorang sepinggan dah? Sepinggan, lepas tu tambah nasi dengan daging salai. Sama belacan. Nampak kejadian selepas je. Sebelum tak sempat. Okey? Maksudnya masak sedap. Sedap. Masak kalau cakap sedap-sedap lah. Sedap weh. Hatu carbonara berebut Carbonara pula. Tak balik. Lasagna. Ya. Ni anak buah. Wow. Ada lasagna guys. Tadi kita orang potong nak mana susu. Laki kau dah pandang macam nak potong malu tu bila aku nak. Ni tak Hero first day raya. Bukan first day sampai rumah aku dia cakap apa? Suara kat rumah aku sampai ke jiran depan dengar. Tu tak semua, tu semua balik ke? Masa tu tak semua sampai balik kan? Tapi cukup lah aku kat dia kat Cik. Abendin aku. Of course lah. Tahulah. Semua suara speaker kan? Suara speaker. Tak, sebelum ni aku kakak-kakak aku macam mana lah Hairul fikir. Betul aku cakap lah. Dia rasa masa aku kahwin dengan dia, suara aku dah cukup speaker lah. Dia tak tahu kakak aku punya pahal. Lepas tu Kak Cik tengah jalan. Kita orang ambil tengah jalan. Laki siapa kau kahwin pun ni? Lepas aku cakap suara Han diam sikit. Dekah sangat Han nak bagi satu lorong ni dengar ke? Waktu dia masuk kereta dia malu. Antara mak-mak ni lepak kat dapur. Jom. Kena ajak kakak. Suruh kakak. Ni mami dia. Sekarang kita nak pergi ke kubur. Ada tahlil perdana dekat kubur ada sebetak ni. So, jom. Assalamualaikum ya ahli kubur. Seterusnya kita adakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini family partner. Nanti dia buat YouTube. Pernah tengok YouTube Cumin? Family sudah datang. China rasa China? Sedap? Sedap? Kata sedap. Original kan? Saya ni. Ha? Dia simpan untuk aku je kan? Sudah tak main lagi? Sudah tak main lagi? Dia keep on sebut. Sudah tak main lagi? Takut dengan aku. Takut habis ha. Lagi sudah tuntut jenuh. Tak ayat dia, tak simpan, tak jangan mesej. Jangan mesej lepas tu ya. Nanti kalau call mak tak dapat siapa nak sebut? Aku tak tahu je. Yang ni paling cepat sold out. Mana? Bukan sold out, orang ramai je mesti yang tu habis dulu. Warna-warni ya? Ha, cheese. Lepas tu colour dia rainbow kan. Hai, sekarang dah malam. Tapi kita masih busy. Kita masih busy dekat dapur. So awak kena record apa yang kita buat kat dapur. Okey? Okey, inilah keadaan ke dapur. Tunjuklah semua orang. Ada yang buat air. Ada ni. Tutup dulu. Kambing. Nanti kat sini dulu tengok. Chef pagi. Arfah sampai kirim lah. Cuma jangan lupa vlog. Balik. Mati. Balik. Hai. Saya tengah potong kambing. Kambing bakar. Hai, saya tengah bakar kambing. Peace. Oh, ni tapak kolor dulu ni. Dah 3 periuk ke? Okay, yang belakang ni, yang tengah record ni, Adam. Kita pusing. Masuk je lah. Dia malu pula. Okay, dah sambung. Angah, memang sungguh orang beraya rumah kita tahun ni no. Tapi Alhamdulillah seronok jumpa. Lama tak jumpa, menyembang. No? Hari lain tak jumpa lagu ni. Betul. No? Sampai keluar, daripada dalam, malam kosong. Sambung kat luar je, kita pergi tengok luar. Siapa lagi? Tak ada lah macam biasa. Cakap kat Abang Pati aku tak kosong. Tak malu lah. Tengok ni, daripada dalam, baik keluar pula. Tak habis. Apa Kak Yong bagus dia balik dulu. Tinggal Abang Pati banyak bil. Yang pemegang akaun banyak dalam tu. Dalam Malaysia ni antara yang paling kaya ya. Saya bawa dah sekarang. Geram lah. Sambung kat luar pula. Duduk. Bukan apa kan. Orang tak percaya dekat kita. Duduklah. Dui, apa pedas ni? Ui, tak habis lagi. Ha? Backside? Habis. Okey, Macun. Tak tahu.
Tokai Mocun. Apa kata? Sini. Dah ni Nanti. dia pun jual. Lagi nak balik Melaka. Batang RM5. Dah ni Sikit. satu gulung tu baru RM10. Macam dah tu tak ada budak-budak main kan. Nanti kita jumpa lagi, okey? Woi, apa pengalaman awak dengan bunga api? Abang main bunga api kat situ. Kami duduk kat sini, bunga api tu terbalik Abang Tio. Kak Cik dia keluar. Kami keluar botok kepala kami. Kami lari kan kasih kena penumpang baju. Kami terus takut lah nak kata. Botok kepala kami, botok kepala. Oh, yang tu patah kaki tu. Yang tu jangan. Sekarang kita tengah makan Yong Tau Fu. Baru sempat makan. Tadi ada orang ramai datang. Kan, spaghetti Alung buat. Kambing bakar. Kambing grill. Abang Saiful, Kak Cik dengan Mak Su grill. Sedapnya. Nah. Makan apa? Aisyah makan apa? Apa? Bayang-bayang. Bayang. Itu nama dia Shadow. Terus mengharap menanti, walau cukup ku sadari kau takkan kembali. Ya, perpisahan ini. Jom. Yang pakcik buat tu. Mana kata dia? Honor dia kenapa? Honor, dua tu. Honor dia. Belum lagi. Yang pakai potongan kan? Bukan potongan, bukan potongan. Dia, itu apa boleh masukkan potongan? Berhenti ke? Yang potongan apa? Jangan terpijak betul. Bye. Mana mak? Alah, terima kasih banyak Alah. Hati-hati bawa. Okey? Kita jumpa lagi. Kita cuma ingat uncle balik lagi. Yang ni laki-laki drama. Memang sayang Asyad, Asyad kena belajar rajin. Okay? Dia nak dengar tapi Umi tadi. Okay? Jangan nangis. Jangan ikut driver tu makan. Saya layak Pak. Mereka salah. Asyad. I love you. Min sayang Asyad 1,000. Bye. Min sayang Asyad 2,000. Malam dah dulu. Pakcik, nangis sekarang. Balik. Nak comel, cepat. Nak comel. Nangis kita hayuk. Dari Asyad. Nak cuma. Tilam besar. Sensor. Dia gigit kepala Mak Ngah. Bertumpuk. Yang Yang apa nak jual adik Amni juga. Dua RM2. Tapi idea tu bernaskan. Cakap je. Aduh.
Susah silap mula masa belajar anak dalam menyesal. Aku ikut Nur dia. Anak saya buat baik. Masa tu dia 5 tahun kan dia. Doktor ambil. Nama dia. Ada kan? Ada kecil. Tapi video tu dah tak ada. Dek, tak ada masalah. Saya. Handphone atas. Hilang. Hilang kan? Banyak. Patut hilang kan? Yang hilang Yang tu. pergi belakang. Habis semua kan. Adam tu lama-lama sembang-sembang. Adam mana? Sebab dia pergi semayang. Ya Allah ya Tuhan. Lepas tu dia kata ikut Iyuk. Tapi budak kecil tak ada percaya lah. Iyuk ke ikut Iyuk? Lepas tu tanya pula kakak kata, ikut Iyuk. ikut Baman. Dia kata ikut Baman. Yang seorang cakap ikut Kita orang tak apalah. Tak apalah. Sembang lagi Baman balik. Kan? Mana? Adam mana? Mana dengan Adam? Astagfirullah. Ya Allah, dia cari. Dia pun makan McD. Cari McD ni mengetak lutut ni, menangis. Macam mana aku jawab kat dia. Macam Macam mana nak jawab kat Din? Bukan macam mana dengan anakku, macam kau nak jawab kat Din. jawab kat dia. Sama macam mak hilang itu ah. Dia tak beri. Macam mana aku jawab kat dia. Anak dia hilang macam mana ni? Cincai kat dia semua cakap dah ni. Tanya man, tak ada. Astagfirullah. Allah tu. Pergi ke McDonald tu tengok tak ada juga tinggal ke. Tak ada, mak kata tak ada ni. Sampai tak sedap rasa. Tanya kakak. Kakak kata dengan Baman tadi. Baman tak ada. Ingatkan aku dia kau tak jumpa kau betul tanya. Last kali tanya jumpa Iyop kau. Man kata dia jumpa Iyop. Tak nampak Adam dia tu. Oh susah hati yang mana ni. Tiba-tiba ada dengan Iyop. Dia kedai mana tapi betul ikut Iyop semayang. Ni macam kata dah dia ikut Iyop tapi dah budak kecil. Iyop kau. Ini yang kesian kan? Ni juga dia akan kampung. Ni yang kesian. Tu kat mana? Tak ada. Kan jauh kan yang ni? Jauh kan? Jogging kan? Macam jogging. Masa tu boleh mengaji. Dia basikal ke mana dia basikal. No nak ajak tak ada motor. Keluarga sana. Bawa Dia yang motor. salah Dia ingat. kau ikut. Yang tu kita pergi kenanya. Yang kan bagian rumah basikal. Tu balik terus. Yang Tu kasih dia tak basikal. Tapi tengok tu dia tinggal basikal dia. Lari. Dia lari. Oh, maksudnya Kami nak patah balik bukan- jalan tu. Ada ular. Jadi kami patah balik jalan tu. Jauh kan? Jauh sini ke mana ya? Sintang bawah. RDY. Diwai dia pun. Jauh juga kamu baik jamin. Sungai Duma baik Jawa tu. Dia agak hilang. Tu. Ni hilang saja orang ni. Dia geng Adam. Adam pula dah. Asyik. Balik rumah cakap lah pula. Mak, tengok kami dah jalan pula. Biasa, Saya ada kan. biji budak ni. Jalan motor. Mak, mana Amni yang ada kat rumah? Tu dia kata, ada tadi dia balik. Sebab basikal ada. Apalah Jano ni macam tak payah kan aku merajuk apa tak tahu. Lepas tu pagi-pagi. Rasa macam dah lama saya kan ni. Ni atas. Tak ada orang tu. Tu dia kata, ya ada tadi dia balik. Lepas tu kan, macam kita pun, Adam, adik Ami mana? Patah balik jalan lama. Dia pula tu, orang tanya anak siapa? Anak Nordin. Dia kata, bapak siapa? Betul dah jawab. Bapak nama apa? Bapak nama apa? Dia Nordin, dia mak Nordin. Memang sesat Nah, gagal nak berjalan. Jalan tak tahu. Dia lapi, dia ingatkan mana mandai lapi jalan kaki. Jalan kaki. Bunyi tau. Hilang. Lepas tu kan Kalau dapat orang. ada orang nak bawa. Kamu ikut mak saya pesan jangan ikut orang. Oh, Dia cakap, bagus juga lah. Betul. Reward sekarang. Lepas tu Nordin tu sepupu Noh. Nah, Lepas tu Nordin tu Mat. Ada orang muda dia tanya. Dia kata cucu Nordin. Anak Nordin. Nordin tu Mat. Dia pun tanya ni. Bukan anak aku. Tapi dia kena ke tak? Dia tak kena. Oh. Bila dah seorang. Bukan anak aku tapi duduk mana? Duduk Sungai Dua dia. Tapi kalau dah bagi dalam orang kenal. Nordin siapa yang kenal? Dia cakap bapak nama aku. Betul dah jawab. Lepas tu dia ajak orang Cakap kampung tu. pandai pun. Orang kampung tu kata lah Mat ada makcik. Tak boleh. Mak saya tak pergi dengan orang. Hebat guys. Orang tu takut Nordin tu dia follow lah. Nordin tu sepupu kat Noh. Tapi dia tak kenal. Dia tak dia kecil kan. Alah. Muka dia kan muka belah kami. Dia follow. Yang Noh dah lama kan. Pokoknya Adam, adik aku mana? Baru aku dah teringat balik nak pergi cari pelajaran. Baru jumpa. Nak sampai rumah. Maksudnya kisah Asyad bukan dia seorang je. Berketurunan lah maknanya. Keturunan semua pakai hilang. Rumah jiran
jiran yang tak dikenali. Tapi jiran pengasuh tu lah. Bayangkanlah kalau kita jadi dia, buka mata, Orang lain. duduk rumah orang yang tak dikenali. So dalam mungkin seramai manusia, baby pink tu je yang dia kenal. Tu dia pegang je. Peluk baby pink dia tu. Best friend. Tapi cerita sedih bila ambil dia kat rumah pengasuh tu, ada gula atas kepala, ada hingus. Sedih. Kalau masa duduk rumah Anu kan pernah ambil. Rumah nek apa? Dia kena ni, tapi Nek apa? kanak-kanak, anak Nek Wan, orang Nek Wan. main. Dia Masa seorang. masa duduk rumah Nek Wan tu kan bersih semua kan. Tapi seminggu je lah sebab tu best friend dia. Baby pink. Masa tu memang terpaksa tak ada. Jangan risau, baby pink. Lepas tu dekat ruang tu nampak benda putih. Tanyalah kejap. Mama, apa tu? Mama, apa tu? Mama tak jaga. Itu je adik ingat. Lepas tu mama kata, apa? Mama tak nampak. Lepas tu mama kata, Tapi Dah bila lekung. tapi bila dia besar, Terpandai bila lah. dia besar pernah 2 kali. Dia Betul. bangkit-bangkit di jedok dia riau. Itu ingat? Aita adik ingat. Itu adik kenapa? Apa? Cuba bayangkan tengah tidur ni. Tiba-tiba mimpi main kejar-kejar dengan hantu. Hantu kejar. Lepas tu ada Pak Ustaz. Lepas tu Ustaz dah ada Pak Ustaz. Ustaz tu nak buat. Lepas tu hantu tu serang Pak Ustaz. Pak Ustaz tu hilang. Lepas tu hantu tu serang saya pula. Lepas tu dia nangis. Dia nangis sampai macam Selok. macam tu yang bapak dia kenapa? Kenapa nampak hantu ah? Aduh. Dia memang Kak Cik punya gerak kalau setiap kali dia nangis 2 kali walaupun dia dah besar. Tapi tahu dia tidur lepas asar. Oh, bapak dia. Lepas asar nak ke maghrib tu. Yang kali kedua sebab apa ni? Lain kali dia nak serang tu. Oh, Yang Kak Cik ni Empat punya ni, lah empat ni baca. dulu. Adik baca surah yang bapak dia. Hantu tu macam mana? No. Mojok tak minta nombor ekor. Tahu tak apa? Jadi kakak ni rasa macam itulah Beli Aisyah dua, pergi sekolah nak dapat main. 10. Dia pergi sekolah nak main. Lepas tu bergaduh. Yang ni duk kata air lah. Yang tu duk kata ayak lah. Yang ni duk kata air. Ayak. Kak Cik ingat ke bila ayak tu duk bergaduh air dengan ayak? Makanan dia sama ya. Yang sama. Ayak. Aida nak menang dia. Idea memang nak menang. Dia memang nak menang. Tadi kan diam je kecil. Dia gaduh dengan Kak Ada tu. Baru ada Kai. Dia gaduh dengan Kak Ada yang lompat kok tu kan. Aku ingat tak? Aida lah. Kan dulu bawah rumah Angah. Kan ada macam tak mandi betul, hat tak besar mandi. tu kan. Tak mandi tu Dia tanya. bergaduh dengan apa tau dengan Kak Ada. Dia kan macam Kak Ada juga kan. Nyanyi. Ah, Nyanyi. Lepas tu Tahu dia kan? Kak Ada liga. Dia lompat. Oh kaki malah bukan besar kok kolam tu kan. Macam tak mandi tu kan. Ya Allah. Kak Ada pun lompat, dia pun lompat juga. Habis kata nasib hang lah gaduh dengan atas hang. Dia kan. Dia. Dengan Syatika tak tahu. Macam itulah dia. Atau apa? Oh. Lagi ya? Oh, ipik. Jadi gaduh kau nak. Nak gaduh. Adik bersama pergi makan KFC dengan Angah dengan Abang Din. Lepas tu kan Min dah dapat dah. Min nak hat tulang macam dulu kan suka kepot dengan pohon lah budak-budak kan. Lepas tu kan dia macam cuba tengok luang. Lepas tu kan rupa-rupa je awak bakar isi tadi ni ambil tulang apa je. Aku fikir Betul nak kai. Lepas tu kan siapa tukar ni? Tak tahu. Angah pun tak tahu lah kan. Rupa-rupanya dia. Aku lah budak ni. Ish. Akan dia jenuh sama macam Kak Ada. Aidil dulu kan. Aidil Kak Ada Betul. masalahnya aku lah dipergula-gulakan. Tapi kami sayang masa kalau kami kerja